Pernah tak korang bayangkan kalau sampai sekarang Malaysia masih belum merdeka? Kita masih pakai bendera British, cakap English kat sekolah. Kalau masih belum merdeka, mungkin hidup kita akan lain sikit. Saya Syakil. Messi ni saya cerita. Kalau negara kita belum merdeka, mungkin hidup kita lain sikit. Duit, mungkin kita guna British Pound. Sekolah, mungkin kita belajar dalam bahasa Inggeris. Dan juga sejarah, mungkin kita ada versi colonization daripada British. Nama tempat pun kebanyakan mungkin akan diinggriskan, akan ditukar. Makanan tradisional macam susah sikit sebab mungkin akan dikenakan cukai yang sangat tinggi lah untuk barangan import masuk ke dalam tanah Melayu. Basically, ianya adalah Malaysia versi colonial remake. Kerajaan mungkin kita bergantung harap kepada Gubernur. Kalau nak buat undang-undang baru, kena dapat approval daripada London, daripada Queen. Dan dari segi infrastruktur penting, contohnya jalan, pelabuhan, hospital, so semua benda tu kena ikut standard British. Dari segi budaya pula, Melayu, Cina, India masih ada tapi limited lah. Sebab British suka sangat promote diorang punya budaya. Hari Raya mungkin ada cuti tapi kena minta approval daripada Queen dululah kalau nak sambut meriah-meriah. Dan lagu kebangsaan mungkin lagu God Save the Queen je lah yang akan dinyanyikan dekat sekolah. Tapi nasib baiklah kita merdeka pada 31 Ogos 1957 sebab kita ada bahasa sendiri, bahasa Melayu, kita ada identiti nasional, kita ada kuasa untuk buat keputusan sendiri. Korang kenalah bersyukur dan juga bangga menjadi seorang rakyat Malaysia. Ingat, kalau belum merdeka, kemungkinan semua benda yang kita kecapi sekarang ni adalah impian semata-mata. Kalau korang suka sejarah versi chill macam ni, jangan lupa like, komen dan juga share video ni.